perjuangan kemerdekaan menghasilkan perjanjian. Kontrak sosial itu ialah antara orang Melayu sebagai kaum pribumi dengan kaum pendatang. Masing-masing diberikan jaminan haknya sebagai timbal balas kepada kerelaan mereka melepaskan sebahagian daripada haknya yang lain. Orang Melayu mendapat hak keistimewaan orang Melayu, jaminan kedudukan agama Islam, bahasa Melayu, tanah rizab Melayu, dan orang bukan Melayu mendapat jaminan hak mengamalkan adat resam, bahasa dan agama masing-masing, di samping hak mereka yang terpenting sekali, iaitu hak kewarganegaraan. Untuk manakala raja-raja Melayu pula dijamin kedaulatan dan hak-hak kedaulatan atas perkenan baginda-baginda melepaskan banyak hak-haknya yang lain dalam sistem raja berperlembagaan.